Dan aku mengaku dulu aku memang benci gila dengan SYM ni. Assalamualaikum semua, kembali lagi di channel Hanef Thought. Kepada yang baru menonton channel ini, aku ada buat siri mengenai motosikal SYM ADS TG 400 ni. Jadi jangan lupa tekan button subscribe dan jangan lupa tekan button loceng untuk notification. Disebabkan hari tu aku ada buat video yang pasal aku kata pasal benci tu kan. Sebenarnya ada cerita pasal benci tu. Dan aku mengaku dulu aku memang benci gila dengan SYM ni. Kenapa Mesti ada sejarah kan. Tapi bukan yang sekarang Ini cerita dulu lah. Dulu aku benci gila dengan SYM ni. Lagi-lagi dengan model yang BTS 200 tu. Itu dulu aku panggil siput babi KL tau. Ini zaman muda-muda luar. Zaman-zaman aku pakai motor FZ dulu. Kita ni motor kecil. Lepas tu bila dah kerja dekat area KL ni, hidupan kita kalau naik motor ni memang kena mencelah lah kan. Lalu celah kereta semua ni. Tapi bila jumpa je dengan motor SYM BTS 200 tu, lagi bila dia duduk depan kan, ya Allah, dia punya teragak-agak nak mencelah tu kan. Itu yang buat kau sakit hati tu. Memang rasa benci gila lah dengan motor tu. Tiap kali kayaknya nak mencelah kan, orang lain dah cepat pergi kerja ni, dia boleh tu hege kan nak mencelah tu. Itu yang aku panggil siput babi KL tu. Sebab rupa skuter tu kan macam siput babi kan. Dia bulat je. Itulah kisah ada yang aku buat, yang buat aku rasa macam benci gila lah dengan skuter ni. Apa benda lah skuter ni kan. Itu titik permulaan dia lah. Tapi nak salahkan pun tak boleh juga. Sebab kebanyakan yang beli skuter tu dulu pun geng-geng abah-abah, pakcik-pakcik yang memang nak pergi kerja, nak relax, nak santai, nak ada motor besar sikit. Kita pun dulu muda, darah muda, jiwa muda. Tapi bila dah menghampiri umur-umur yang macam tu, barulah aku rasa yes, inilah motor dia. Cumanya skuter SYM ADS TG ni dia lain lah sikit. Dia punya lincah ada, dia punya body dia. Itu yang buatkan aku suka dengan motor ni. Dia punya body dia ni tak besar, dia tak bulat, dia tak lebar. Itu je yang buat aku beli skuter ni. Kalau nak fikirkan skuter-skuter adventure yang lain pun, tak kira lah yang mana-mana brand, satu kelas dengan dia, yang CC lebih kurang 400cc ni kan. Aku rasa yang ni je yang paling slim. Yang lain tu aku tengok bukan main lebar lagi dia punya punggung dia tu. Dah macam maxi skuter lah. Dia tak function lah dengan nama adventure dia tu kan. Kata motor adventure, tapi apa tu tak macam adventure langsung. So yang ini salah satunya motor yang memang kena dengan cita rasa aku lah. Dan ada lagi satu cerita. Disebabkan aku dulu punya benci, lepas tu aku beli kan, aku rasa aku ni kena badi lah, kena ketulah. Sebab masa aku pergi Taiwan tu, dekat kilang SYM tu, waktu tu pun aku tak dapat nak test ride yang straight tu tau, yang jalan straight line tu, untuk test dia punya acceleration. Sebab time tu dah hujan. Dan sewaktu aku buat review tu pun, masa aku buat walk around tu pun, memang keadaan dah gelap. Lepas tu memang hujan, memang lebat. Aku tak tahulah time tu aku punya body kan, sebab aku benci nak aku bagi kau hujan. Speak of the devil, inilah skuter yang aku benci dulu. Ada dekat depan mata. Inilah dia SYM BTS ni dulu. Punyalah aku tak suka. Abang ni bukan main laju lagi. Inilah guys, skuter. Oh, GTS bukan BTS. Aku silap lah. So motor ni lah yang buat aku benci. Okey, sambung balik cerita tadi. Bila aku dah kena hujan dekat Taiwan tu, walaupun aku dah start suka, cinta pandang pertama orang kata, bila nampak motor tu kan. Tapi yang kelakarnya, bila aku beli pula motor ni, hari yang aku beli tu, aku ambil motor ni dalam pukul 2-3 macam tu. Petang tu, on the way balik daripada kedai aku ambil motor ni, hujan guys. Aku kena hujan lagi. Memang basah. Dan sepanjang 1 minggu aku pakai motor ni, memang hari-hari lah aku kena hujan seminggu. Dan hari ni barulah aku rasa aku nampak kecerahan matahari sejak aku bawa motor ni. Kalau tak, hari-hari memang mendung, memang hujan, nak pergi kerja pun lambat je kan. Akhirnya aku rasa badi tu dah berakhir kot. Sebab aku dah kata aku sayang motor ni kan. Mungkinlah
Badi tu dah habis dah. Jadi itulah cerita dia guys, yang aku cakap aku benci dengan SYM ni. Tapi itu dululah, sekarang tidak lagi sebab dah memiliki. Macam aku cakap itu, kalau kita membenci sesuatu tu, jangan kita terlalu membenci, takut jadi sayang. Ni dah sayang ni. Benda pun dah beli, like pun dah banyak kan. Alright guys, so aku rasa sampai sini saja dulu video untuk kali ni. Jadi seperti biasa, korang tekanlah button like, share, komen apa kejadah semua kat bawah tu. Kita jumpa lagi guys di video yang akan datang. Assalamualaikum.